Saya baca terus terjemahan ni lah. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah SAW sering memperbanyakkan sebutan Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Lepas subhanallah bihamdi, istighfar, taubat. So, kalau nak pecahkan lagi, ada subhanallah, ada wa bihamdihi, ada astaghfirullah, ada taubat, atubu ilaih. Maha suci Allah, bersama segala pujian baginya, aku memohon keampunan daripada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Maka Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bila tengok Rasulullah banyak sebut subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka banyak Rasulullah sebut ni. Maka dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Tuhan memperbanyakkan sebutan subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka apakah sebabnya? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhanku telah memberitahuku bahawa sesungguhnya aku akan melihat satu alamat tanda pada umatku. Apabila aku telah melihat tanda tersebut, maka aku memperbanyakkan sebutan. Apa tandanya? Orang masuk Islam beramai-ramai. Iaitu bila? Pada tahun ke-8 Hijrah. Ketika tu umur Rasulullah sekitar 60 tahun. Kita akan tengok nanti. Saya akan terangkan. Jadi zikir ni terutamanya orang tua. Terutamanya. Jangan tinggal. Subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka kata Rasulullah, apabila aku telah melihat tanda tersebut, maka aku memperbanyakkan sebutan subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan sesungguhnya aku telah melihat tanda tersebut. Apa dia? Surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ni typosnya buanglah. Okey. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan semasa engkau wahai Nabi Muhammad SAW berjaya menguasai negeri Makkah. Bila? Tahun ke-8 Hijrah. Perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijrah. Kemudian Umratul Qadha pada tahun 7 Hijrah. Pada tahun ke-8 Hijrah, Fathu Makkah. Itu apa? Ibarat Rasulullah wafat umur 63 tahun. Rasulullah wafat meninggal pada awal tahun ke-11 Hijrah. Maka kita kata Rasulullah meninggal ketika umur 63 tahun. Dan ayat ni sekitar ketika Rasulullah umur 60 tahun. Sekitar 60 tahun. Ia adalah Fathu Mekah yang berlaku pada 20 Ramadan. Maka wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi Allah perintahkan apa? Fasabbih bihamdi rabbik. Subhanallah bihamdi wastaghfirhu. Maksudnya istighfarlah kepadanya. Innahu kana tawwaba. Baik. Innahu kana tawwaba, maka Rasulullah menyebut aku bertaubat kepada Allah. Maka bila turun surah An-Nasr, para sahabat kan mengira, tapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dah dapat tengok ini isyarat Rasulullah dah nak wafat. Maksudnya kewafatan Rasulullah dah dekat. Dan bila dah dekat kewafatan tu, Allah perintahkan Rasulullah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka Rasulullah pun banyak sebut subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi kena amalkan ni tuan-tuan. Sebab tu saya nukilkan di sini apa? Sebahagian ulama menyatakan bahawa zikir subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih patut diperbanyakkan oleh seseorang apabila tiba usianya khususnya 60 tahun. Umur 60 tahun sepatutnya zikir ni dah jadi zikir biasa kita. Kenapa? Kerana ia turun pun lebih kurang sekitar Rasulullah berumur 60 tahun. Baik. Dan dirasakan hampir kewafatannya. Siapa yang rasa hampir kewafatannya walaupun dia tak umur 60 tahun lagi? Contohnya kata wa'nyazubillah lah, dia dapat isyarat tertentu, alamat tertentu, mungkin tak lama dah hidup dia. Maka banyakkan sebut subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini adalah berdasarkan hadis sahih Muslim. Di mana Rasulullah SAW memperbanyakkan menyebut subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Digabungkan, bukan semata-mata baca subhanallah bihamdihi, digabungkan pula dengan astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebab tu kita tengok bila zikir tu digabungkan, maknanya makin sempurna, fadilatnya makin besar.